AI bukan lagi science fiction. Ia dah masuk bilik darjah kita dan ia mengubah segalanya. Cuba bayangkan, anda ada pembantu pengajar baru, tapi rupa-rupanya ia sebuah AI. Betul-betul terjadi tau. Ini sebenarnya satu solusi canggih untuk masalah lama dalam kelas, pendekatan satu saiz untuk semua. Jadi, apa teknologi baru ni? Namanya AI generatif. Ia bukan setakat analisis, tapi boleh cipta benda baru. AI dalam pendidikan ni dah lama ada, tapi lompatannya dari dulu sampai sekarang memang luar biasa. Potensi terbesar AI baru ni, ia boleh bagi setiap pelajar pengalaman belajar yang sangat peribadi. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Kajian dapati markah matematik pelajar naik purata 10% bila guna AI. Macam mana ia berfungsi? Senang je. AI analisis prestasi, cari kelemahan dan terus suaikan kandungan. Tapi bukan pelajar je dapat manfaat. AI ni macam co-pilot yang hebat untuk para guru juga. Tengok perbezaan ni. AI otomasi kerja remeh, jadi guru boleh fokus pada interaksi dengan pelajar. Contohnya, ia boleh buat rancangan mengajar atau cipta kuis, jimat banyak masa guru. Tapi teknologi hebat ni ada cabarannya juga. Ada beberapa halangan serius yang kita kena hadap. Isu pertama ialah berat sebelah atau bias. AI boleh belajar dan gandakan sikap tak adil dari datanya. Kemudian, privacy. Sistem ni kumpul banyak data pelajar. Data ni mesti dilindungi dengan betul. Dan yang terakhir, isu equity. Kita tak nak wujudkan jurang digital yang lagi besar, kan? Risiko utamanya, jurang antara sekolah mampu dengan yang tak mampu boleh jadi makin besar. Jadi, soalan paling besar sekarang, adakah AI akan gantikan cikgu-cikgu kita? Jawapannya jelas, tidak. Masa depan pendidikan adalah kolaborasi, bukan penggantian. Manusia tetap penting. Macam kata pepatah ni, pedagogi dulu baru teknologi. Cara kita mengajar tu yang paling utama. Jadi persoalannya bukan jika kita akan guna AI, tapi bagaimana kita pastikan ia bantu semua orang.